Okey, Assalamualaikum. Selamat pulang saya ucapkan kepada Puan dan Encik. Okey, jadi untuk hari ni saya nak tanya beberapa soalan lah. Okey, untuk soalan yang pertama, boleh tak Puan dan Encik ceritakan macam mana Puan dan Encik tahu tentang package daripada Dia Travel ni? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Dia Travel atas servis yang memang terbaik. Kami mengenali Dia Travel ni last year. Start pada Mutawif Ashraf. So terdetik hati nak pergi ke sana. So dengan package yang memang affordable, yang memang comfortable, terbaik memang terbaik lah. So last year. Terdetik hati. Memang tak rugi lah join dengan Dia Travel ni. Rasa dia punya servis tu memang tip-top lah. Belum. Tapi kalau rasa nak sedap, rasa nak variety tu, tak cakap lah, kena main sendiri lah dengan Dia Travel ni. Baru tahu nikmat dia tu. Tapi jangan serius sangat semua. Dia kena enjoy juga benda ni. Betul. Okey, jadi boleh tak Puan dan Encik ceritakan sikit tentang servis yang diberikan oleh pihak pengurusan di Malaysia, Mutawif dan juga petugas semasa di sana? Okey, yang pertama sekali khusus umrah yang kami attend dekat Al-Ustaz, walaupun pada balik pulau sanggup pergi Al-Ustaz. Memang Mutawif yang bagi masa tu Ustaz Zubir dengan Ustaz Farouk. So memang apa pengetahuan tips semua memang alhamdulillah kami belajar pada tu. Okey, untuk Mutawif Muaz pula memang terbaik. Sangat. Mula-mula memang serius. Sebab tak kenal lagi. Tapi dia pun masuk ayat macam kami semua. Kan? Ya. Segala cakap pun masuk. Maknanya dia pun pening juga. Okey. Nampak dia serius. Okey. Okey, jadi untuk hotel pula macam mana? Boleh tak ceritakan adakah berbaloi dengan harga yang ditawarkan? Alhamdulillah dengan package, kami ambil package yang untuk bilik berdua. So daripada Taif memang hotel paling best. Mekah walaupun 350 meter daripada ni nak pergi ke Kaabah, tapi bagi kami bila kita berjalan tu tak ada rasa apa. Dan di Madinah alhamdulillah turun saja nampak view dah payung Madinah kat Masjid Nabawi. And then dekat Dubai, alhamdulillah full package, memang dapat full board, makanan semua best, alhamdulillah. Itu yang kami tak kurui pun. Orang kita pergi umrah ni kurui kan. Kami maintain lah, rasa macam lebih lagi je rasa. Okay, Alhamdulillah. Okay, baik. Jadi yang terakhir daripada saya, kalau saya bagi 10 bintang, berapa yang Encik dan Puan nak rate tu? Bagi Infinity lebih pada 10 kot. 10 plus. Tak ternilah, tak terbilang. Memang alhamdulillah, terima kasih banyak. Bagi untuk Ustaz Muaz, untuk semua tim. Semua lah tim. Hampa semua, terima kasih banyak. Terbaik lah semua. Hampa pun mesra semua. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak atas masa yang diluangkan dan terima kasih juga kerana memilih Dia Travel. InsyaAllah lepas ni semoga ukhuwah kita tak terhenti kat sini. InsyaAllah. InsyaAllah dalam 3 tahun lagi kami nak ambil package Clock Tower. Paket.